Assalamualaikum geng. So hari ni Abang Tebu ada job untuk tarik bateri ke belakang. Okay. So untuk tarik bateri ke belakang, okay, nanti lepas ni Abang Tebu akan buat kit lah untuk kereta saloon. Untuk macam kereta ni Proton Wira, kita akan ada satu kabel sampai ke belakang. Dan juga apa, kereta KK macam Myvi ke, okay, untuk saloon Honda ataupun Wira dia sama je kabel dia. Okay, so ni kabel dia kita dah buat kabel bateri dia. Dia akan dapat macam ni dia akan dapat ni kit dia. Boleh DM je, boleh WhatsApp je Abang Tebu. Jadi kabel kita pasang sampailah ke belakang. Kita masuk dekat tepi ni celah-celah ni. Okay, celah ni, dalam ni sampai ke belakang. Nampak merah. Lepas tu pakailah benda ni geng, barulah bateri cun duduk. Okay, so yang ni nanti kita tengok hasilnya siap macam mana. Okay, jom.